Warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat kembali di channel Dwi Gamer. Hari ini saya akan tidak main game, iaitu unboxing kembali. Sebab saya pergi ke 7-Eleven. Lepas tu saya jumpa ini guys, monster gelis ke kuasa di tanganmu, tapi bukan patut. Saya nak Boboiboy, tapi adanya ni apa nama itu, Mecha-Mata dengan merch Papa Zodra The Movie. Jadi kita akan unboxing ni guys. Dan yang aku beli ni adalah ni 4 dari 9 guys. Kalau ini 5 dari 9. Jadi kita akan unbox yang ini dulu lah. Sini buang dulu. Kesian. Okey. Kejap guys. Aduh. Okey. Mari, aduh jatuh. Aku tak ada tu guys. Jadi kita kena potol. Okey. Kembalikan yang tadi. Pok. Okey, mari kita unbox. Macam mana nak unbox ni? Di sini guys. Okey. Okey, dah boleh guys. Okey, ini guys. Itu pertama sekali jatuh lagi. Okey, yang pertama sekali ni, jaga kau kamera. Kalau jatuh lagi aku dah stop ni video ni. Aduh. Okey lah. Ni kita dapat dadu. Lepas tu kita dapat robot jahat. Ni robot jahat yang aku suka, Influenzo. Bukan influenza Okey, yang kedua Rocket Fish. Yang ketiga Rocket. Yang berapa ni? Oh, yang keempat Mecha-Mata Chef Mod. Betul lah tadi tu Chef Mod. Okey, kesukaannya adalah Mami Balut. Dan yang terakhir adalah Mega Rubika. Metalik guys. Metalik. Wah. Okey, aku tak sabar untuk buka pack yang kedua guys. Mari kita buka. Kita buka lagi guys. Awas jaga kamera kalau jatuh lagi Okey, dah terbuka. Mari kita ambil. Okey, yang pertama mesti kita akan dapat dadu lagi. Lidah aku ni dah kenapa. Okey, yang pertama adalah Mega Janitor. Kau sampai dia sempat mati Dan yang kedua adalah Konco. Kenapa ada ni guys? Tak kisah. Yang ketiga adalah Payapi. Dan yang terakhir adalah Mecha-Mata. Sebelah tu secret dah ni. Dah habis. Itu doang. Kalau dadu ni macam mana nanti sekejap aku akan ni buat ni Okey, betul yang jadi dadu walaupun terbuka. Nanti aku kasih gam guys. Tapi terima kasih guys kerana dah menonton video ni sampai habis. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Geram betul lah ni kamera ni, jatuh je.